3 perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa anda. Nombor 3, paling ramai yang buat. Pertama, malas sahur. Menjadi satu kerugian bagi mereka yang berpuasa tapi malas bangun sahur. Sedangkan dalam sahur itu ada keberkatan serta kelebihannya tersendiri. Kedua, buka aurat. Menjaga aurat adalah perkara wajib kepada lelaki dan perempuan Islam. Tapi ada sahaja perempuan tak pakai tudung dan lelaki berseluar pendek pergi ke bazar Ramadan dengan muka selamba tanpa rasa bersalah. Apa salahnya kalau korang mulakan menutup aurat demi menghormati bulan Ramadan? Mana tahu bulan Ramadan menjadi permulaan untuk anda untuk berhijrah. Yang selalu tutup aurat, sila hadirkan diri dan ucapkan Alhamdulillah, terima kasih. Ketiga, banyak tidur. Siapa kata puasa tak penat? Mestilah penat kerana kurang tenaga bila tak makan. Cuma jangan jadikan itu sebagai alasan untuk anda tidur seharian di bulan Ramadan kerana hukumnya makruh dan boleh mengurangkan pahala puasa anda.